Semua orang boleh menyimpan tapi tak semua orang boleh simpan dan lupa. Antara sebab kenapa mereka memilih simpan emas, salah satu sebab yang paling kuat, emas sesuai dijadikan simpanan yang boleh dilupakan. Forgotten saving. Forgotten saving ni penting untuk mereka yang sering bergelut dengan penyakit kewangan. Simpanan sentiasa bocor, duit simpanan tak kekal lama, gagal kawal emosi berbelanja. Bila wang kertas dialihkan kepada bentuk emas, secara automatik akan hilang rasa berduit walaupun penyimpan emas dah ada emas berketul-ketul. Rasa berduit tu lagi bahaya sebab dia adalah punca utama kita berbelanja pada perkara yang tak perlu. Bila kita alihkan kepada simpanan emas, kita tak nampak duit tu. Kita kurang terpengaruh untuk berbelanja sesuka hati ataupun guna pada perkara yang tak perlu. Bila kita mula simpan emas, kita ambil masa yang lama tempoh bertenang. Sebab apa? Emas perlu dijual dahulu untuk dapatkan dalam bentuk wang kertas. Untuk tuan-puan yang dah simpan tapi selalu korek balik duit simpanan, cuba tukar strategi. Nak saya bantu mulakan simpanan? Boleh klik link dekat bio.